Kan dia cikgu pendidikan jasmani kan. Okay. Kenapa dia terima? Tak boleh tolak lah. Mana boleh tolak? Suka hati kau dia tolak. Itulah syarat dia tu sebab tak cukup cikgu lelaki je. Kena berkorban lah macam tu. Dia akan cari yang bujang lah. Sebab POV diorang kalau yang bujang ni macam tak ada live. Yang bujang dia. Kau dah macam kita lepas tak ada live kan. I ada isteri kat rumah tu. I tak ada mak bapak ke kat rumah. Kan? Jawab. Kamu jawab. Wow, berani. Oh, cepat. Okay. Alright. Okay. Kita Gen Z. Okay. Hello, Assalamualaikum dan selamat menyaksikan T-Podcast bersama saya Hizman Huzair. Dan saya Papayin. Di mana kami Membawa teh dan dan menumpahkan menumpahkan teh. Hari ini Papayin kenalkan tetamu-tamu kita. Okay, saya akan kenalkan tetamu-tamu kita dan mungkin ada yang mengatakan kami ni tak okey dengan Gen Z. Kami bawakan Gen Z kepada anda. Kami semua kawan baik dengan Gen Z. Ya Allah, hai. Cara Ya. kau cakap tu staff-staff aku umur 60. Ya. Ada berbunyi kat belakang Jadi tu. kita Cekolik kat belakang tu. kan, kita akan buktikan kepada anda, maka kami kenalkan kepada anda Hus dan Say. Hai. Ya Allah, memang nampak ke kita orang ni benci Gen Z sangat kat social media tu. Nampak dah juga kan. Memang Dia macam tak sembunyi langsung lah. Tak sembunyi Orang kata macam obvious lah ni. Sebenarnya tak benci sangat. Kalau benci tu aku santet korang. Tak ada dia sampai korang dekat sini. Itulah dia. Terima kasih berada dekat sini. Okey, tapi kita nak bawa angle mana ni? Aku tak nak bergaduh-gaduh. Tak ada. Tak kuasa. Kita macam nak bagi tahu yang memang kita sebenarnya macam okey je dengan mana-mana gen pun. Kita cuma tak okey dengan kelompok manusia yang pemalas dan tak nak berusaha. Itu je. Sama je. Betul. Yang mana rajin, berusaha, berjaya dalam kehidupan duduk kat sebelah. Betul. Dan juga yang ada kanser duduk kat sebelah. Betul. Mana yang tak okey apa semua tu memang kita nak block. Ya. Papa Yin, kita nak bawa angle apa dulu kan ni? Okey, angle I adalah penerimaan Gen Z terhadap hantu. Bodoh kan. Dia Wow. suruh budak-budak ni. Dia suruh diorang ni cerita apa tau, cerita hantu. Mungkin Gen Z ada penerimaan lain tentang hantu. Ada beza ke setan? Ada beza contoh kan kita cerita pasal cerita hantu. Pocong-pocong. Kalau pocong kita kiam. Pocong Betul. dia Babe, macam ni. tak. Bila balut tu nampak macam ni, babe. Rupanya. Slay. Ya. Lepas tu macam contoh macam cerita hantu kita kan macam kita punya cerita macam benda tu seram, terbanglah benda semua. Tak, mungkin bagi host Pontianak tu tengah main at least. At least tu apa? At least mak aku. Wow. Itulah cerita seram sebenarnya kita nak panggil diorang ni. Tapi just nak bagi tahu lah, there is also, ini adalah orang-orang yang macam mempunyai background yang agak menarik juga pada pendapat saya. Okey, antaranya adalah seperti apa? Okey, mungkin korang takkan sedar dan tahu sebenarnya host kerja apa. Okey, host. Silakan host. Nampak seram dah tu. Bomoh. Rupa-rupanya. Bomoh Gen Z. Pengerah dia Zeus Coffee. Bodoh. Tak mainlah ayam mentah yang gepuk. Tak main. Awas. Ayam gepuk tak nak top global only. Obviously. Babe, top global. Seksi Seksi. Bodoh. Top global sexy only. Okay, apa dia kerjayanya? Host sebagai apa? Okay, hai. Bagi yang tak kenal, saya Hus. Saya seorang content creator. Tapi sekarang ni lebih kepada seorang cikgu lah. Bukan bomoh lah. Awas lah. Seorang cikgu sekolah. Ramai tak tahu saya cikgu sekolah. Betul orang tanya, Hus mengajar apa Mengajar apa? Biologi. Babe. Tapi yang kedua ni akan terkejut sikit lah. Awas lah, jangan terkejut. Kejap nak teka boleh? Boleh? Pendidikan Islam. jasmani. Pendidikan jasmani. Correct. Betul. Jangan jas. Dah nampak jas dalam hati. Berkerut dahi tu tengah jas tu. Itu tak, ini kedut. Okay. Kau faham dek aku umur berapa? Dia kata ngejat. Tak, sebab dalam kepala I lagi jahat agama Islam. Tak, sebab dia cakap macam dia cakap macam jangan judge agama Islam ke? Jangan judge ni. Pendidikan jasmani. Sebab I pun pernah jadi cikgu sabilan, aku kena ajar pendidikan jasmani. Kenapa pengetua decide untuk meletakkan you? Dia apa? Dia cuba bergurau kasar ke apa? Untuk biologi tu memang option Hus sendiri lah. Memang option biologi. Tapi untuk pendidikan jasmani tu sebab sekarang, kalau zaman kita dulu, kita kena cakap macam tu kan. Faham. Kita PJ dulu, satu cikgu ramai murid satu kelas. Betul? Sama tak? Sama? Betul? Sama. Betul. Sekarang ni satu kelas kena ada dua cikgu. Perempuan akan pergi dengan cikgu perempuan, lelaki dengan cikgu lelaki. Kejap ni memang sekolah you je ke? Tak satu Malaysia. Sumpah lah. Baru. Sumpah lah.
Ya betul. Oh. Sebab tu tak cukup cikgu lelaki. Sekolah I ada 9 orang je cikgu lelaki. So dia tariklah cikgu bio ni ajar PJ macam tu. Oh, seolah-olah macam bio ni tak penting. Sebab bio tak ramai ambil. Ramai takut. Takut dengan bio. Sebut biologi je muka dah berkerut-kerut. Susah Beb, aku bayang katak je. Betul, bedah Susah, katak Beb. tu apa semua. Setiap tahun bedah kata. Bila you cakap you adalah cikgu sambilan Cikgu tetap. Oh, cikgu tetap. Ya, Cikgu correct. tetap biologi. Tapi minor you adalah pendidikan jasmani. Sepatutnya minor I sign. Kan logik lah. Logik lah, betul juga. So, okay, I nak tanya. So, sudahnya pendidikan jasmani kelas you buat apa? Awas. Macam biasa, kita akan memulakan panaskan badan semua, beratur panjang, panaskan badan. You nampak bola tu, you pergi main. Beb, kau adalah cikgu pendidikan jasmani aku benci dulu. Yes. Engkau lah. Tak. Okay, orang yang macam, maybe macam, orang lain kan suka, orang yang macam papayan akan duduk tepi tu, akan cikgu. Kenapa orang macam papayan? Kenapa? Kita bagi Why? contoh yang jelas. Hello. Cikgu, I'm tired lah. Tak buat apa lagi dah tired dah. I ada sijil. Sijil, print sendiri. Tak, sijil bola sepak Tapi print sendiri lah. Print sendiri, betul. Print sendiri. Alah, dapat tau. Okay, jap. Haze. Berapa? Untuk Hus, Aha. kan dia cikgu pendidikan jasmani kan? Okay. Okay, so sekarang ni kenapa dia terima jadi cikgu pendidikan jasmani? Boleh tolak ke tak boleh tolak? Tak boleh tolak lah. Mana boleh tolak? Suka hati kau dia tolak. Oh, tak boleh. Dia tak Yalah. boleh, dia tak boleh tolak sebab itulah syarat dia tu, sebab tak cukup cikgu lelaki je. Oh. Kena berkorban lah macam tu. Gila-gila macam tahun Dapat- lepas kena dapat ajar bahasa extra Inggeris. Dapat apa? Gaji extra. Apa allowance? Gaji sama je. Oh, gaji sama je. Dapat lebih I ajar semua. Tapi sebagai contoh kan, macam contohnya ada kalau sekolah asrama apa semua kan, ada cikgu-cikgu kena jadi warden apa, tapi betul dia juga. berikan Warden. allowance tambahan lah. Allowance tambahan. Dia akan cari yang bujang lah. Sebab POV dia orang kalau yang bujang ni macam tak ada live. Yang bujang dia. Kodoh macam kita lepas tak ada live kan? I ada isteri kat rumah tu. I tak ada mak bapak ke kat rumah. Kan? Kita Tapi cuba kau menjawab. jawab. Gaduh. Oh kan kau menjawab. Wow, berani. Oh, cepat. Okay. Alright. Okay. Kita Gen Z. Okay. Jadi Faham. menegakkan keadilan. Betul. I perasan benda tu. Which is very Actually. Which is very true. And yang hati-hati aku tak nak pick up yang aku cakap ni. Kan? Tapi which is very true tau. Sebab I adore you all punya generation adalah you all tak terima things seadanya. I punya generation, not just me, papayin juga dan kakak dia dan sebagainya. Walaupun benda tu salah, We accept hadap. and we telan. Telan je. Hadap and telan. Tapi you all macam, because you know why I think it's good, is also because that is also for the future generation juga. If you start fighting it now, that means you stop the cycle from now lah. Betul. Tapi Dia orang sebenarnya, macam right tapi seorang sebenarnya juga. engkau menjawab balik sebab kau geram tu je kan. Itu je. Betul. Tapi buat je. Tapi buat juga. Tapi kau tak peduli pun yang pasal future generation tak peduli Tak. pun kan. Kita je fikir pasal benda tu. Ya. Cuma macam kau menjawab sebab kau memang kata tu kau geram dan kau memang nak menang. Itu je. Betul. Itu memang betul. Ujung-ujung buat juga. Tapi bezanya korang macam melawan dulu. Melawan dulu. Bebel Dia dulu. lepaskan dulu. Lepas Tapi dulu. I buat juga. Betul. Siap juga. Okay, so pendidikan jasmani sekarang ni dia macam mengajar. Aku tak nak fikir, tak nak fokus kat bio pun. Tak nak. Tak ada tanya Bayu. Tak ada tanya PJ. Bayu. Nak pergi PJ. Okay, Betul. boleh. It's okay. Upper form betul? Upper form, PJ, lower form. Dua-dua I ajar. Form 5 semua I ajar. Oh, wow. Tamak kita ambil semua. Oh, Faham. dia bukan tamak wak. Dia Terpaksa. macam tak, sebab You sebab, bujang tak, kan? Sebab yang tadi kau melawan tadi tu, Ha-ha. ambil kau semua kelas. Ya. Dan sebut dekat lima. kebetulan pula kau bujang tak ada live. Ambil. Okay, who's pula? Who's Who's pula? Si pula. Ha. Okay, so hi, saya Say. So maybe orang kenal saya dengan satu video Black Card tu. Jadi buat video Black Card Makno. Black Card Mano. Itu saja. Black card tu apa? Kad kredit. Kad kredit. Kenapa Black card Makno jadi bualan? Sebab macam ni Makno ada buat satu video. Sorry, saya memang tak tahu apa benda. Makno buat satu video macam kan Makno kan macam menasihatkan Gen Z supaya ada duit dan sebagainya supaya sampailah kau boleh ada black card. Kalau kau tak ada black card kau janganlah brag apa benda semua. So Say membuat satu video macam I Gen Z yang ada black card. Okay. Favorite student Makno lah. Ya, favorite student Makno lah ni. So orang nak tahulah macam apa sebenarnya Say ni buat sampai kau ada black card. Money laundering ke? Mungkin. Tapi tak cuit duit zakat. Okay, terus. Okay, teruskan. Jadi yang tu wajib bayar. Yang tu selalu ada reminder. You tak tahu ke berita terbaru? Kita apa? 230 juta. 230 juta. At least bukan yang itulah. Okay. Okay, so Say sebenarnya orang kenal Say dengan benda tu, tapi Say bekerja sebagai HR
HR business partner. Kalau sebelum ni orang kenal HR hanyalah orang yang tukang sibuk dekat office tu. Tukar buat interview. Yes. Lepas tu bila orang dapat interview tak dapat, kau tak beritahu. Yes. Ya, tukang sibuk maksudnya? Tukang sibuk lah. Kononnya macam dulu tukang sibuk macam macam yang interview tu satu. Lepas tu kalau dah masuk tu yelah kita lah yang kontrol apa attendance orang, nak buang orang kan. Itulah tipikal HR yang selalu orang tahu. Ataupun toilet rosak, HR juga. Asal. Okey, tak apa. Ini biasa kalau dekat SME biasa. Gaji naik, gaji tak naik. Gaji tak naik, semua tanya HR. Tapi for now untuk generasi baru ada satu baru lagi HR, nama dia HR business partner yang buat dua benda. Satu bahagian employee dan satu lagi bahagian employer. How to kembangkan the business. Contoh, macam sekarang projek saya ialah di Jakarta. So bila company daripada New Zealand kan nak buka kat Malaysia, dia perlukan orang strong daripada Malaysia yang faham labor law, tax law dan juga cara workforce planning. Dah buka dekat Malaysia, nak pergi ke Jakarta tu pula, for now dia tak ada lagi orang strong. So dia hantar C ke sana untuk faham benda tu. And also culture kerja. Itu banyak company luar yang tak faham negara Southeast Asia punya culture. Memang. Dia orang main buka apa je. Hal cuti kat Malaysia ni sampai 300 hari ni. Ya, betul. 300 hari, 65 hari je kau kerja gila. Especially kalau dekat Indonesia hanya kerja 108 hari saja kerja. Wow. Yang lain semua cuti. Sebab dia orang punya negara besar sangat, culture banyak sangat. Sumpah lah. And then kita kena hormat lah dia orang punya kebudayaan, keagamaan, semua kena hormat lah. Kita tak boleh lah macam main hentam je. I bagi contoh paling kritikal. Kalau dekat Malaysia kita biasa dah dengar 13 bulan gaji ataupun ada bonus, annual bonus lah paling kurang pun kan. Faham. Kalau dekat Indonesia dia memang ada dekat akta dia tunjangan hari raya. Bonus wajib ketika hari raya. Tak nak miskin ke tak miskin ke company tu tetap kena bagi. Yes, wajib bagi. Betul tak? Semua orang dekat sana regardless of you punya socio-ekonomi punya tier, semua orang kena bayar 20%. Yes. Tax. Yes. Lepas tu kat Malaysia, I macam rasa bersyukur sikit bahagian tu dah sebab kalau kat sana kau tak kisahlah kau susah ke, kau senang ke, semua 20% kan? Semua sama. Lepas tu dia orang punya tax pun, katakanlah, bagi contoh, kalau you ada buat consultant dekat company kita kan, kira non-employee macam creator lah, creators punya tu kan, kita company still kena bayar tax untuk transaction duit tu. Contohnya you nak bayar ke I, masuk Maybank I contohnya. Contoh I nak masuk ke Maybank you 1 juta, katakanlah 1 juta rupiah. I kena bayar lagi 250,000. Kepada dia punya tax. Dia punya kerajaan lah untuk tax form tu. LHD orang lah. Itu baru yang tu satu. Yang kedua, kita kan ada SST sama je lah. Tak sama. Sebab I charge you the SST you on my invoice macam tu kan. So company bayar I together with the SST amount. Ini lain. Wow. Damn. Jadilah macam ni. Ni lah biologi, HRBP, PJ ni. Jadilah macam ni. Ni lah kita orang nak berkawan dengan orang macam ni lah. Okay. Kita nak belajar. Ramai je Gen Z macam ni. Ramai. Muncul lah, mari. Mari. Tak ramai je. I tahu ramai je. Selalunya yang paling benci kita orang ni yang tak ramai yang tu. mengentak. Betul. Kan. Sebab terasa. Tak apalah nak buat macam mana kan. Okay, cepat cerita tu. Aku rasa kat bagi komen ni adik kena kecam aku ni. Betul. Aku tahu aku kecam je aku ni. So, berapa banyak kali dah kena tindih masa tidur? Bodoh. Baca trade dia tu kan. Dekat Threads dia buat cerita kat Threads. Banyak cerita tu dia banyak yang I skip. Fun fact. Takut. Oh ya ke? Papa yang cakap, papa yang berani. Bukan, maksudnya I takkan tengok masa I seorang waktu malam. Faham. Siang I memang okey je untuk tengok. Tengok ke baca? Baca sama lah. Tak, I dulu pernah cakap tau. Kan orang selalu cerita kena tindih hantu. Kita tak boleh imagine apa benda tu kena tindih hantu. Macam maybe kita kan pula orang bio. Maybe some sort of macam. Faham? You skeptical. Peredaran darah tersangkut ke apa ke something like that lah kan. Sampai hari yang I cakap tu, hari tu juga I kena. Ambil kau cabau. Macam benda tu kau nak test aku. Benda tu sangat teruk. Benda tu I kena tengah hari. Bukannya tengah malam apa. Tengah hari tidur kat sofa. Lagi satu, bila kita nak tidur. Waktu tu I tidur kat sofa, I tidur terlentang. Tidur terlentang betul macam. Kita macam sedar tak sedar. Macam dah nak tidur kan. Macam dah ready Sama tidur. terlentang adalah pandang atas. Okay. Kalau menyarat ke bawah. Okay. Kenapa tak? Dia, sebenarnya dia boleh je macam diam, tak payah cakap. Dia boleh harap je teruskan. Betul. Kena tambah. Kena tambah lah baru Gen Z. Lepas tu
Dia rasa macam tiba-tiba badan kita kena lock. Bayang macam orang wrestling, macam orang pegang tangan kita, bahu kita, and mulut tak boleh buka, mata tak boleh buka. And itu tengah hari. Siapa nak datang lock kita tengah hari? Siapa datang tiba-tiba mendidik? So maksudnya malam-malam adalah orang nak lock. Faham. Ini millennial. Ini millennial. Minta maaf. Tak, masa tu you berpakaian sopan tak? La ilaha illallah. Detail sangat tu. Tak pernah lagi bogel tengah hari. Rasanya sopan, alhamdulillah lah. Panas mungkin. Tak, sebab kalau yang berpakaian tidak sopan tu, yang benda tu suka. Jin asyik. Jin asyik. Okay, explain. Jin asyik tu adalah jin yang macam contoh, sebab tu perempuan tidak dibenarkan untuk Bukan perempuan je. Perempuan lelaki. Tapi perempuan lebih lah kan. Sebab dia macam ni. Lelaki perempuan tidak dibenarkan untuk tidur bogel ataupun mandi bogel. Betul. Sebenarnya. Faham. Jadi macam kalau yang jin asyik ni, dia macam tu lah. Dia akan memperkosa manusia yang tidur tidak berpakaian sopan. Okay, aku pun pernah dididik benda ni lah waktu kita muda, bersemula kat sekolah-sekolah agama, cakap apa semua kan. Okay, kalau boleh mandi tu jangan bogel penuh dan sebagainya. Boleh kain kan. Tapi macam mana? Tapi itulah babe. Berkembang. Dia macam ni. Kau nak tipu siapa yang kau mandi tu pakai kain? Tapi ada je lah. Aku tahu je ada je orang yang mengamalkan dan sebagainya. Ada. Bagus. Alhamdulillah. Bagus, Alhamdulillah. Cuma macam tu lah. Tapi saya di kat sini saya akui memang bogel. Ini milenial sangat ni. Memang bogel. Tapi cuma. Okay. So yang macam mana tadi tindir tadi tu? So pakaian penuh lah. Pakaian biasa je. Pakai baju t-shirt seluar macam biasa. Lepas tu bila dah macam nak tidur tiba-tiba orang rasa macam tu kan. Nak buka mata tak boleh. Nak minta tolong tak boleh sebab waktu tu ingat ke zaman PKP. Dekat rumah ada mak, ada abah. 2020. Betul 2020. Nak minta tolong nak pakai mak tak boleh. 15 minit macam tu berpeluh-peluh ni macam orang kena hempap kan, tak boleh bergerak. Atas sofa. You tak boleh golek ke sebelah. Nak angkat tak boleh. Itu tak pernah kena lock Boleh tanya soalan ni, confirm you tak pernah kena. InsyaAllah. InsyaAllah. Jin asyik lah. Jin asyik. Hello. Maybe dia nak testkan dia ni kuat. Mungkin. Tapi bayangkan besar macam ni pun dia boleh buat apa. Berat hantu tu kan. Nak empat push kan yang besar ni. Lepas tu macam few minit kita baca dah hati. Baca ayat kursi, baca doa yang kita boleh baca lah. Baru macam boleh buka mata, and waktu tu baru boleh bergerak badan. Tu first time kena. Faham. Waktu first time kena. Tapi bila dah lama-lama kena, dia tak jadi seram, dia jadi menyampah. Rasa macam tepi sikit aku pula empat kau. Okay, secara I tak nak bincang secara saintifik, confirm lah dia menang, betul tak? Kenapa Sebab dia biologi. Tapi there is a scientific explanation. Tak nak lah, nanti dia jawab, faham tak? Dia boleh jawab. Nanti dia menang. I nak tanya, okay, dari segi mistik lah. Gitu. You rasa kenapa? First maybe sebab mulut I kot waktu tu. Kan I sini cakap macam mana rasa. Cabar. I cuba macam ni, I cakap dia maybe sebab dari segi sains dia ada explanation dia kan. Aku cakap Mike kita tengok sains ke tak sains. Macam yang si tengah cakap tadi ni lah. Faham. Biji macam tu. Tengah hari tu juga I kena. Dia tak tunggu malam tengah hari. Desperate hantu tu. Dia macam dah tak sabar. Tak masalahnya because sleep paralysis is also a thing kan. Sleep paralysis is also a thing sebab ada banyak explanation dia. Bila badan terlalu letih. Awak pula ajar pendidikan jasmani. Mana tidak kan. Waktu tu tak jadi cikgu lagi. Belum lagi. Tak, waktu itu kamu sedang dilatih untuk menjadi cikgu PJ. By the way, apa yang you cerita ni, dia ada macam satu explanation daripada I punya astral projection tu. Okay, ada orang komen, dia kata macam ni, lock tu, maksudnya macam dihempap tu, sebenarnya dia kalau dibiarkan, dia boleh jadi beberapa perkara. Satu is lucid dream. Maksudnya macam you sebenarnya tengah bermimpi, tapi mimpi tu adalah real, dan di akhir hujung nanti kalau you biar lagi, you boleh nampak you tidur. Itu satu. Second, dia boleh jadi juga buatan orang, which is locking roh you. Sebab tu, perasan tak bila ada orang cakap macam meninggal dalam tidur, entah sebenarnya ada something yang lock roh dia supaya dia, itu dalam mistik lah, yang tak boleh macam sebenarnya dia hidup je lagi tapi roh dia dikunci. Tapi sebenarnya dia meninggal tu, dia belum meninggal pun sebenarnya. Buatan orang. Itu dalam buatan orang. Lock roh, kunci roh dipanggil. So bahaya. Tapi ada satu kali tu yang lagi teruk. Kalau you cakap
Macam tu kan. Dia waktu malam. Waktu tu zaman PKP juga macam 2000, maybe setahun lepas tu. Tapi still macam dah boleh jalan, merentah negeri semua tu. Ni waktu malam I kena. Tapi ni dia berbisik. Benda tu berbisik. Sambil hempap. Dia hempap kita okey. Sambil hempap kau berbisik. Yes, kita kan tak boleh buka mata macam risau. Dia silap, Dia makin lama makin romantik tau. betul. Dia macam Mula-mula ASMR. hampak je. Lepas tu Sial dia lah. Tak, aku cakap kita berbisik, berbunyi. ASMR. Romantik. ASMR. That's the term lah. Tak, makin sial hantu ni. Ya. Dia boleh hempap. Cuba kena cakap apa? Apa? abang. You. Abang you. Macam pervert pula. Itu yang kau terbanyak. Akan feel dia agresif sikit. Dia agresif sikit. Geram. Sial lah. Jangan sampai aku gigit kau. Bukan. Kan bila kita tengah struggle dengan dia, tengah nak lawan dia kan, dia cakap kuat juga kau ni. Tapi dalam suara nenek tua. Kuat juga. Nenek tua. Dia macam kuat juga. Dia macam something like kuat juga kan. Dia macam kuat juga kau ni. Macam tu. Betul. Ada nenek lah macam suara nenek. Kuat juga kau ni. Bukanlah, suara nenek tu biar realistik je. Kuat juga kau ni. something like that. Suara orang tua. Ada batuk sikit tak? Kuat juga kau ni. Lah. Ada TB pula. Sial lah. Okey, lepas tu asal makin teruk? Sebab dia dah jadi banyak kali. Macam dah terbiasa. Dia kalau tak kena tak apa. Once dah kena, dia macam pintu yang tak kunci. Orang senang lagi betul. nak kena. That's how. Okey, ini adalah rumah yang sama you duduk Rumah yang sekarang. sama. Yang duduk sekarang pun. Itu rumah dekat kampung. Ini sekarang dah pindah ke sini. Lagi banyak kali kena sebab duduk seorang. lagi berani lah. Dia lagi berani. I think you should betul. check that nenek. Nenek tu suka I ke? Bukan maksud I macam like Family Babe, jangan shot sendiri dia. lah, nenek test muda. Tak, I rasa you should check sebab nenek tu dia boleh jadi pendamping you. Allah. Oh. Faham. You ada tak mimpi yang you terima pakaian ke, terima tak makanan ada. ke, tak ada Makanan macam mimpi Kalau reality I ambil je. Orang cakap jalan seorang jangan ambil lollipop kan. Siapa tak ambil lollipop? Kita ambil lollipop lari. Tapi Bodoh lah. Kalau dengan orang je, dengan hantu pun senang kena kidnap. tak banyak masalahnya nak bagi mimpi. Nenek tu batalkan, bagi betul-betul. Bagi terima betul-betul. Tapi ya, you should check sebab pendamping ni kalau macam contoh you tak terima dia tu yang dia macam Marah. Okay, agresif lah. ya. Seram pula papa yang cakap macam tu. Tapi you kalau check dia boleh hantar kat orang lain. Oh ni lah. Hantar kat dia ni kau pergi Jakarta lah. Pergi Jakarta tu pula ikut. terkeras macam mana. Ilaha illallah. Lepas tu yang host tu, nanti kita sama kat host Okay, boleh. Macam yang kat, you sekarang ni base Malaysia of course. Malaysia Tapi of banyak course. Hulu Kehilir Jakarta. Ke Hulu Kehilir, ke Jakarta, China, Thailand dan juga Vietnam. Oh, ini lagi Nampak? lah cerita dia ni. So macam mana dulu. pula dengan hantu Vietnam lah? Seram. Thailand paling seram. Oh ya ke? Memang Thailand. Banyak black magic kan. Okay, kalau yang Thailand, I cerita daripada zaman I universiti lah. I pernah pergi ke Thailand, ikut lecturer. Ada a few lagi lah, a group. Kita orang pergi tu untuk, asalnya untuk macam propose dekat satu universiti dekat Phuket, Raja Bahat University, untuk adanya exchange student tuning program. And then kita orang pergi tu, kita orang duduk hotel lah time tu. And then saya seorang je perempuan, yang lain lagi lelaki. And then kita orang pergi tu naik drive kereta. Berapa ramai total? 4 orang je. Oh, okay. Jadi sikit je lah masa tu, untuk trial je mula-mula kan. Jadi kita orang pergi masa tu macam okey lah, pergi je lah, ikut je lah, sebab benda ni bagus juga, exposure untuk aku. Pergi sampai je dekat hotel tu rasa macam okey je ni, hotel ni biasalah hotel Malam tu terus rasa macam ada orang yang duduk sekali dengan kau dalam hotel tu. You seorang bilik tu? Yes, sebab seorang Dan je dia seorang je perempuan. perempuan? Yang lain lecturer pun tiga. lelaki? Lelaki. Oh faham. Lagi Kenapa? 3 tu duduk Sebilik lain. lah. Sampai je dekat hotel tu apa semua kan, rasa macam ada seorang lagi yang duduk. Macam mana rasa tu bila kita baring kat katil, biasalah kan ada manusia, maksudnya rasa tu dia akan turun betul. Tapi ni kita tak baring, kita dah nampak dekat katil tu turun. Ayuh. Melendut. Ayuh. Dia Yes. melendut di. So kita rasa macam mungkin spring. Gitu. Jadi kita Maybe, macam maybe sebelum tu Papaya spring maybe. atas duduk. Bukan aku. Papaya atau hus. Ayat tak Dia bila tak, kita. tak, aku mungkin kita yang duduk. Rupanya dah kenal. Tapi dah check out. So dia dah lenduk macam tu. Okay macam okay tak apa, mungkin spring kot. So tak ada apalah kan. Tapi dah kita pun letak bag apa semua, relax dulu. Masih Kira- tenang Masih tenang. Kalau sebab kau minta ini- tukar terus. Sebab rasa macam Tapi betul lah no problem. pemikiran ni. Kalau aku berfikir macam tu juga, mungkin sebelum ni punya orang ke apa ke. Dia rasa macam sebab Oh, betul nampak juga, lenduk dia Ah. tu, tapi macam
lenduk dia tu dah nampak fishy dah sebenarnya. Tapi macam fikir macam tak apalah. Sebab kadang-kadang pun kita pun lupa juga kita dah terduduk. Yang kat situ macam takkan aku kot. Gitu kan. Tapi yang lagi seramnya, kan toilet biasanya dia kaca kat belakang kan. Tahu tak yang toilet yang jenis kaca kat belakang tu yang boleh nampak kan bilik dengan toilet dia. Itu seram. Aku benci bodoh bilik macam tu, sumpah. Pergi Ini pula dengan member. seram. Tak weh. Member tak apa, pergi pula dengan staff. Allah. Kau tutup mata, aku nak mandi. So bila kita duduk nak berus gigi apa semua, sebab apa masa tu lecturer cakap okay siap-siap lah nanti malam kita nak keluar ni. Masa tu dalam pukul 7 lebih kat Thailand lah. So dalam lebih kurang sini dalam pukul 8 something lah kat sini kan. Dalam berus gigi tu rasa macam ada sesuatu kat belakang. Sebab cermin tu menghadap belakang. Kau tengah gosok gigi. Gosok gigi. Lepas tu keluar tu tengok tak lenduk dah. Dia bangun. Tak daripada lenduk tadi tu. Memory foam dah kena main. Kan fikir tapi masa tu tak takut lagi. Tak seram lagi. Oh, masih tak? Masih rasa macam Terkejal juga kau ni? bukan. Sebab rasa macam okey lah sebab kita kan excited masa tu kan dah tak sabar kan. Lepas tu keluar pergi lecture apa semua, balik malam tu dia punya lenduk tu lagi dalam. Rasa macam lagi and then lenduk tu dia bukan satu, dia dua. Okay dah. Hus dengan papayin. Tak, dia dua tu seolah-olah faham tak kalau kita berdiri atas katil. Kan dia lenduk macam ni kan. So macam tu nampak dia. Macam kaki. Aku ingatkan bentuk badan. Asalnya badan macam baring. Asalnya bentuk badan, tapi kali ni kaki. Dia dah berdiri dah. Ini nak ni. Ini nak. Okay, bagi I tengah nak visual because I'm a visual person kan. So bilik hotel tu katil double single. Alah shit. Pasti kau kena tidur kat katil tu lah. Oh shit. Yes. Itu yang best. Tak nak tidur. Ini yang best. Okay. Sebab macam okey lah tak apalah, tidur je lah. Okay, dah siap mani apa semua. Tak apalah, tidur je lah. Tidur je lah sebab rasa macam Kalau aku kejut lagi 3 orang tu kau datang sini. Betul tak? Habis kau dah ada buat apa? Minta tukar bilik lah apa masalahnya. Betul juga. sebab fikir macam alah tak apalah ni kecil punya hal dia rasa macam tak ada rasa apa lagi relax. Aku dapat serangga atau aku pergi tilam tu besar seekor je aku terus minta tukar ini kau dapat geram pula aku tak apalah. Betul? Lepas tu masa dalam pukul 12 tu okey lagi tau. 12 malam tu okey lagi, tak ada masalah pun, rasa macam okey lah nak tidur dah ni okey. Saya pula jenis yang takkan tidur tutup lampu. Memang saya takkan tutup lampu. Memang kan ada lampu kecil. Wajib lah. Wajib ada lampu kecil. Warna orange. Warna orange macam tu. Memang takkan tidur lampu. Ni you buka side table punya lampu lah ni. Apa tu? Tidur. Okay fine. Tiba-tiba terjaga sebab rasa macam gelap sangat. Memang gelap gila lah. Tutup lampu tu? Yes. Ingatkan macam blackout kot. Lepas tu buka phone. Tak boleh. Dalam masa tu phone kita pula bukanlah orang kaya. Kecil je lah phone tu. Buka tak boleh. Macam tak apalah panas blackout kot ni. Okay. Baru je duduk baring. Dah ada kat atas. Apa benda? Happy birthday. Sambut kat Bangkok. Sambut kat Bangkok yang main. Kelas gitu. Sambut pula dengan dia. I perlukan gambaran. Dia berada kat atas tu. Dia sedang dia apa? Dia melekat kat ceiling ke? Dia tak melekat kat ceiling. Dia macam yang tadi dia berdiri tu. Dia dah intai. Oh shit. Sebab kita kan tadi saya tengah baring, saya try buka phone macam ni. Dah gelap. Okay. Buka mata nampak. Oh ya sebab okey kan sebab tadi yang melendut tadi tu tapak kaki, so maksudnya dia dah berdiri lah. Yes. Tapi you tak nampak figure tak dia. Nampak so malam tu dah nampak lah figurnya. Kejap, phone tu memang tak menyala lah. Tak menyala. Shit lah. Sebab tapi you tahu kan kenapa? I mean macam adalah explanation scientificnya. Apa dia? Because of benda-benda macam tu dia akan sedut radiation dan dia akan sedut vibration dan frekuensi. Okey, contoh sebab tu kalau you tengok cerita-cerita hantu kadang-kadang bila kekuasaan dia more TV than rosak. 7 8 9 10 memang dia akan macam lampu, TV, radio memang betul. problem. Sebab itu kalau macam you all buat kerja-kerja paranormal apa semua tu, cara tu detect dia orang pakai electromagnetic punya tu apa semua. Which by the way dalam kepala I adalah macam sebenarnya I memang nak beli satu spirit box, sebenarnya nama dia, untuk bawa ke rumah you by the way. I setuju. Kita panggil sebagai papan yuja. Janganlah bawa yuja boy. Oh, tak boleh. Itu shikin. Tu shikin lah hawa. Oh, tak tak boleh. boleh. Dosa ya. Oh, sikit tak boleh. Sains. Oh, sains. Yang Okay, ni okay. dia akan tukar FM ke AM, dia akan tukar frekuensi keliling dia, dah boleh bercakap dengan you terus. Oh. Ya, so
Let's do that. Kita berempat kat sini kita pergi sama-sama. Tak cakap pun setuju. Bila buat perbincangan dia? Tak. Bila you datang je, maksudnya you dah setuju. You baru kerja dengan millennial ke? Millennial memang keputusan Betul. macam Betul. you. Dan mungkin kita akan suruh you tidur dekat atas tu. Untuk You macam you akan komplain tapi you buat juga kan? Betul. Komplain dulu. Dia suka hati je buat keputusan. Betul. Okay, lepas tu aku nak tahu rupa dia. Yang ni yang seram tu. Okay. Rupa dia putih biasa. Okay. Mata dia tak ada, dia hitam je kat sini. Pernah tak nampak? Benda-benda yang macam Dia hantu ada mata macam tak? tu. Tak ada mata. Dia hitam je. Oh, maksudnya berlubang hitam. Yes. Oh. Besar. Yes. Dua. 2 ekor? Tak, dua Mata mata. dia Dua lah matanya. Faham. Sepasang mata. Sepasang mata. Okay. Ada mulut? Tak ada. Putih sahaja. Putih sahaja. Dan berlubang tu hitam. Yes. Ada rambut? Dia tak rambut sebab masa tu kan tengah gelap. Oh, So tak nampak nampak yang lah. putih hitam tu je. Oh. Yang lain tak nampak dah, tak fikir dah waktu tu. Oh. Lepas tu Kemudian you dia sambung tidur lah. Tak. Lepas tu? Terus lari ke pintu, tak boleh nak buka. Oh lah. Sampailah dah panggil tak ada, tapi dah sekejap je kot sebab masa tu yang duduk bilik sebelah semua kawan kan. So diorang yang buka. Kata kenapa ni? Kata nak tukar bilik okey lah kalau macam tu. Barulah tukar bilik. Diorang tak tanya sebab apa. Mudahnya perbualan ni. Oh, dan dia ni macam yang cerita Melayu kita tengok kan. Kenapa tak nak bagi tahu? Betul. Faham tak? Tak, sebab fikir macam kalau aku bagi tahu ni dia macam terlampau panjang pula aku nak cerita. betul juga. Jadi macam Tukar dulu. Tukar dulu. dah Sebab pukul dah berapa pukul pun apa kan? kan. Tukar dulu. So masa nak tukar tu pun lama juga nunggu. Tak ada lama, dalam sejam macam tu lah baru boleh dapat ada bilik baru. Tapi sumpah takut nak masuk bilik tu. Suruh orang yang hotel tu tolong ambil. Sebab tengah berus-berus gigi aku dia tolong ambil. Sebab dah buka kan. Kita dah You bagi tahu buka. tak orang hotel? You bagi tahu tak? Apa laku dulu? Selepas check out lusanya baru bagi tahu. And then orang hotel tu just minta maaf je. Itu je. Dia memang tahulah tu. Dia memang Dia dah tahu tahu lah tu, rasanya bilik tu. hotel tu. Nombor bilik? Tak ingat dah masa Maknanya tu. lepas tukar bilik tu dah okey. Lepas tukar bilik tu dah okey. Maksudnya dia tak adalah Bilik tu sangat. lah. Bilik tu. lah. So masalahnya tak selalunya kalau reaksi manusia normal adalah okay, contohnya you ceritakan okay, bilik tu berhantu benda semua tu, macam orang tu mesti dah macam ya ke apa benda semua, bukanlah terus minta maaf Tak, dia terus minta maaf je. Dia terus minta maaf je. Dia cakap I'm sorry for ini. And then I was like okay. Orang hotel memang tahu. Macam kita kerja hotel, especially untuk reception, kita orang memang akan ada, kalau you tengok kan macam ada OOO room. OOO tu out of order room. Sebenarnya bilik tu tak rosak pun, tapi bilik tu akan diberi kepada siapa tahu? Kepada orang yang fussy gila babi, mekak nak mampus kalau bergaduh, dengan yang macam emergency. Maksudnya bilik dah habis, tapi you nak juga rayuan tu kalau masuk 7 kali kau merayu, dia akan buka lah OOO tu. Dan bilik ni kadang-kadang sebenarnya dia selalu je jadi, tapi kita orang macam siapa yang kerja hotel diajar untuk macam jangan argue, minta maaf je. Jangan argue, minta maaf je. Okay, lepas tu? tapi lepas pada dah keluar-keluar tu kan, lepas tu datang balik, pernah sekali lagi pergi ke sana, and then yang orang yang reception tu kan kadang dia akan WhatsApp kita, nak cleaning room tak? Dia ingat tak? Oh, you are the one that get that room right before. Dia ingat. Wow. Nampak tak kat situ sebenarnya dia dah tahu. Housekeeper lagi pegang banyak cerita. Yes. So masalahnya dia tetap, masalahnya dia buka juga room tu. Aku rasa sebab room tu tak teruk sangat kot. Kalau Mungkin bagi kau room yang triple O tadi tu, mungkin kau dah terbang. Betul, dah melampau dah. Dah terbang. Itu sampai dah kacau barang. Ini I rasa tahap kekuasaan dia dah 6 ni. Mungkin lah. Sebab dia tengok je kan. Dia tengok je, tapi scary juga sebab gelap, kita tak Memanglah. nampak apa kan. Tengah Yelah. macam blackout je kan. Buka je, apa besar benda ni, dah takut terus lagi. Ni baru satu negara tau kau punya pengalaman cerita ni. Thailand baru tau. Belum Jakarta lagi. Belum Vietnam Belum lagi. Belum Jakarta. suster gangster. Okay, tak apa, kita bagi kat Hus pula punya turn. Okay, Hus ni sebab banyak berkongsi kat thread apa semua yang sampai papai pun malas nak baca. Sebab takut sangat. Macam Hus sendiri tak boleh nampak. Adakah yang sini boleh nampak? Tak nak. Tak nak nampak. Okay, Rasa- kita tak nak nampak. Tapi Rasa dengar boleh. Rasa semua boleh rasakan. Tapi dia hijab rasa dia terbuka. Dan dengar. Hijab I dengar dia can. terbuka. I punya hijab lah hijab persahabatan. Maksudnya I kalau berkawan macam ni. Termasuk you je sekarang. Nampak? Betapa sialnya hidup aku. Tapi Hus tak boleh nampak. Hus tak boleh nampak. Cuma aku nak cerita pasal anak buah Hus yang baru 5 tahun. Kau cakap macam budak-budak kan dia boleh nampak. Memang hijab dia, yes. Ya, tapi dia Ya Allah.
Tapi benda ni berlaku sampai berlarutan sampai dia dah sekarang lah 5 tahun. Benda tu daripada 3 tahun, 4 tahun, sekarang dah 5 tahun. And benda tu masih berlaku. And salah satu je, dengan semua ke salah satu yang paling seram terus lah kan. Okay, ada satu hari tu, okay, dia waktu ni dia 5 tahun, paling latest lah. Dia 5 tahun, adik dia 2 tahun, perempuan. Dia lelaki. Mak dia, ayah dia orang 4 beranak lah kan. So ada satu hari tu, dia orang balik daripada pergi makan ke tak pasti malam. Dia orang lalu tempat accident tau, kemalangan maut. Dia orang lalu tempat tu, bapak dia drive dia balik, dia orang balik, hantar balik rumah, bapak dia keluar balik. Maknanya mak dia dengan dengan adik dia yang balik rumah. Lepas tu mak dia tengah nak buka gate, nak masuk rumah. Bapak dia dah gerak dah dengan kereta. Nak tengah buka gate kan. Dia mama dia panggil mak dia. Kenapa belakang ni? Dia cakap, orang ni ikut kita, dia nangis-nangis, badan dia berdarah, dia lompat-lompat. Dia describe sangat detail dekat mak dia. Dia cakap macam tu kat mak dia. Lepas tu mak cakap, tak ada apalah abang. Sambil mak dia dah checking dah buka. dah Izzati dah. Ya, mak dah macam dia. Tak ada apalah abang. Bukan anxiety, dah Izzati. Izzati dah. Mak dia dah Izzati. Tak ada apalah abang. Kita mesti kena pura-pura berani kan. Tak ada apalah abang. Dah buka kan. Dah buka gate. Mama, dia minta tolong. Dia menangis. Dia sakit, dia cakap. Kesian dia. Kesian dia. Budak. And kalau kita macam nak fikir balik, macam mana budak nak reka cerita benda macam tu? Budak 5 tahun. Kalau dia pun tak tahu benda tu macam mana kan. And dia boleh describe benda tu, lompat, berdarah, dia menangis, dia minta tolong, dia sakit, dia cakap. Sebab 5 tahun lah. Dan tak ada perbualan sebelum itu pun tentang kematian ataupun insiden. Just lalu kawasan kemalangan je. So masuk rumah, lepas tu bila masuk rumah, mak macam berapa selang beberapa minit mak nak tanya, orang tu ada lagi ke? Orang tu kat luar. Dia tak masuk. Benda tu kat luar, dia tunggu. Tu tahun lepas bulan 8, I punya opah meninggal dunia. So kita orang semua pergi kat kubur lah. Termasuk adik dia, semua dia pergi sekali. And lepas kebumian kan ada tahlil kan, baca tahlil. Waktu tu dia dah tak senang duduk, dia merayap. Biasa budak 5 tahun tak boleh duduk lama kan. Berjalan sana berjalan sini, dia datang kat mama dia lagi. Mama, kenapa ada orang sakit kat situ? Kesian dia. Dia tunjuk kat kubur yang kosong. Kubur yang jauh sana, ada orang sakit kat situ. Ramainya orang sakit kat sini, ada orang sakit. Semua dia cakap, dia describe kat mak dia macam tu. Kita orang macam, budak dia aku tinggal kau sini kan. Dia tak takut sebab dia tak tahu benda tu. Benda tu luar daripada kebiasaan. Betul. Itu kisah anak buah Hus sekarang. Tapi cakap pasal budak-budak ni, si Yusof tu, dia pernah dia tegur macam, mama got kakak there. Got kakak there. Got kakak there. There tu mana? Kat atas pokok. Yo. Got kakak there. Got kakak there. Lepas tu don't say hi. Don't say hi. Tapi budak-budak kan, budak-budak. Betul. Tapi budak-budak kalau boleh nampak, dia kalau katakan macam dia tidak dilayan penampakan itu, ini apa yang I pernah dengar ustaz cakap lah. So I masa kita kecil kan main dengan hantu. Okay. Best friend. Macam naik basikal tak kayu tapi basikal jalan. That was me. So bila benda tu tidak dilayan, lama-lama benda tu tertutup. I mean tak boleh nampak dah lah. So kecil memang tak boleh layan, maksudnya macam kita buat tak tahu je bila dia tak tahu sebenarnya. Kalau dilayan maksudnya kalau dia melayan dan mak bapak pun macam mama was there kat Ponti. Okay. Buat tak tahu. Padahal kau tak shaking ni. Contohnya tak Izzati kan. Si Hus Izzati ni. kan, si Hus tengah kena hempak apa semua kan. Nenek tu siap berbisik, berat juga kau ni. Lepas tu kau boleh tak nak layan tu. Berat. So tak, nampaklah macam dia tengah struggle, tengah tidur. Yang kita pandang asal. Kena lock. Yalah. Buat tak tahu je. Buat tak tahu. nonchalant. Betul. Tapi pasal yang anak buah nampak tu kan. Okay. Kan biasanya orang tanya macam dalam ramai-ramai tu, kenapa dia ikut anak buah you? Rupa-rupanya benda tu boleh tahu orang tu boleh nampak dia. Betul. Siapa yang boleh nampak dia ikut. Betul. Dia boleh nampak aku. Maybe dia boleh tolong aku. Sebab tu dia tolong kat budak sebenarnya. Dan ada juga orang cakap sebenarnya itu Corinnya. Corin siapa? Betul. Corin anak buah tu. Bukan, Corin yang accident tu sebenarnya. Sebab tu macam kalau tanya dekat ustaz-ustaz tu, dia orang tak kata hantu tu wujud kan. Jin tu ada tapi yang tu adalah Corinnya lah. Tapi nasib baik dia tak masuk dalam rumah I rasa pagar kot. Di dinding kan tak? Dipagarkan tak rumah? Rumah dia orang tu dipagar ke tak? Sebab normally memang masuk tau. Kalau tak masuk tu mesti dipagar. Dia tak boleh masuk lah kan. Sebab dia tak tolong kot. So macam my dad dulu kan kerja bahagian jenayah. Dia ada banyak jenayah kan. Jenayah komersial, jenayah itu, jenayah ini apa semua. Pernah sekali tu dia kerja jenayah apa yang manusia, jenayah biasa yang melibatkan ada kes-kes bunuh benda semua tu. Tapi dia salah satu petua dia adalah memang pakaian semua cabut dekat luar, mandi dekat luar, memang basuh dekat luar. Tak masuk langsung dengan benda tu. Ya. So just dah mana tahu kan. Okay,
Vietnam. Ke Thailand ada lagi? Negara mana pula? Latest Jakarta. Sebab Jakarta saya akan pergi, boleh kata sebulan sekali, 2 bulan sekali memang akan pergi ke sana. And memang akan ada stay hotel yang sama. Saya takkan pindah hotel lain ke, takkan. Sebab apa? Sebab makanan dia breakfast sedap. Itu je sebab dia. Yang lain tak apa. Trailer ada hantu, asalkan makanan Betul. sedap. Yes, betul. Itu betul. Hotel tu, dia memang kalau orang tengok daripada luar, wow, lawa ni. Dia memang okey je. Tapi once kau masuk dalam, dia punya furniture finishing tu semua macam old style sikit lah. Dia tak adalah bidet pipe. Ni tak adalah, dia ada bidet yang dekat bawah tu je. Yang scary-nya berlaku di toilet itu. Toilet bilik? Yes. Okay, sebab dekat hotel tu, kalau you search hotel tu, memang dia macam studio house tau. Maksudnya dia masuk tu, dia ada ruang tamu, dia ada tempat masak, dia ada tempat tidur, dia ada toilet. Macam apartment style lah. Macam Yes. residencies. berapa satu malam? Yes, residency, betul. Berapa satu malam? Tak pasti tak, sebab I bayar pakai Chinese yuan. So around Kenapa? 800. Kau bayar Chinese yuan dekat Jakarta? Sebab pakai company punya duit. Selalu macam tu lah. So you kena WeChat Macam lah. tu lah. Alipay. Okay, betul. Jadi bila I sampai ke hotel tu, biasanya I akan macam okey je lah ni hotel ni, okey, tak ada masalah letak sebab dah biasa duduk. Okey. Yang paling latest, yang seramnya berlaku di tandas tu, sebab tak pernah dapat bilik yang cermin depan, tandas belakang. Maksudnya tempat mandi tu belakang. Biasanya dia keadaan dia cermin sini, tempat mandi sebelah kanan. Okay, betul. Dia tak ada kat belakang. Ni first time kat belakang. Dia kan selalu macam cermin, lepas tu sinki kan? Cermin sinki. Biasanya tempat mandi, tempat buang air kat sini, lepas tu tempat mandi kat Betul, sini. betul. Tapi ni tak. Ni tempat tu kat sini. Berdepan-depan kan? jadi Shower maksudnya tu memang berdepan. Yes. Kau boleh nampak di sendiri mandi lah. Yes. Yes. Kita pula self love macam mana? Betul. Boleh mengadap cermin je Apa tu kan. masalah hotel ni? Kan. Ni first time dapat bilik yang macam tu. You pergi hotel ni banyak kali dah. Banyak kali dah. Bilik-bilik sebelum ni okey je? Okey je. Tak ada masalah pun. Tak ada pula masalah design ni? Tak ada pun. Okey, semuanya okey je. Tapi design ni dia bagi satu rasa macam pelik sikit. First day tu dah rasa dah. Tapi rasa macam okey, tak apalah. Tak ada hal lah ni. So-so je. Jadi Macam kan memang suka ignore all the red flags kan? tak, sebab rasa macam okey. Kau tak lah orang bagi hujan kat dia? Bukan. Sebab rasa macam dah, kita pun dah biasa. And then Betul. orang hotel tu pun dah ada nombor kita untuk WhatsApp, tanya apa semua ni kan. Okey je, tak ada masalah pun. Tapi kali ni rasa macam pelik ni sebenarnya. Kenapa bilik ni shower dia menghadap cermin ni? Biasanya dia memang duduk sebelah kanan. Memang semua duduk belah kanan. Ni pelik ni, tapi tak apalah, ignore. Yang ni dia berlaku siang. Sebab sampai siang. Sampai je dah relax sekejap, buat kerja dulu dekat tempat yang living room tu apa semua kan. Nak masuk toilet, kita pandang dia, dia pandang kita. Siapa dia? Kau dia? Siapa dia? Boleh tahan juga cerita si bodoh ni. Geram pula. Kita pandang dia, dia pandang Sakit kita. pula. Siapa Risau. dia? Cermin lah. Kalau cermin kalau kita pandang dia, memang dia pandang kita. Memanglah kalau cermin, tapi masuk tu cermin tu sebelah kanan. Tapi ni jadi dia masuk tu cermin sebelah kanan, kan ni shower dia betul tangan. Sebelah kiri tu. Allah Akbar. So, Kau ambil macam- hotel tu kat kau. Tapi Tak. kenapa sama-sama freeze? Jap, sabar. Macam mana ni? Aku tak faham. Okey, masuk Masuk bilik. tandas. Masuk di tandas tu. Okey. Okey. Cermin kat mana? Belah kanan. Belah kanan, okey. Belah kiri tu shower. Shower. Betul. Okey, kau pusing je shower tu, kau nampak dia? Dia duduk nampak belah kiri. kau. Memandang each other Memandang ke? each other. Ada gelas sini, ada gelas. Allah. Memandang each other. Bukan gitu. reflection ke? Bukan. Reflection mestilah belah kanan. Cermin belah kanan. Sebab itulah dia letak kot cermin kat situ. Sebab tu biasanya bilik dia cermin, tempat buang air kecil, tempat mandi. Bukannya tempat mandi belakang cermin. Bila you cakap cermin, maksudnya Cermin sinki tu. cermin cermin- muka ke? Cermin muka. Okey, sebab ada banyak cermin. Ada cermin yang macam elak splashing daripada shower tu. Itu elak splashing tu lah Tu yang glass. mengadap tu gelas tu. Mengadap. Aku rasa tak ada orang lain ni, aku je kan. Ada aku Faham. ada panggil orang lain, aku ada order. Rupa-rupanya ada pula services lain. Dalam ada toilet servis betul? lain ke, ada order ke? Tak ada, tak ada tak kan? ada. Terus hilang. Oh, hilang. Hilang dan macam okey, tak apalah. Dia masih tak apalah. Tak babe. apalah lagi. Dia masih tak Tak, apalah. sebab Tak apalah. rasa macam, Masalah kau ni sebab lah. fikir fikir macam ni, fikir macam Aku perangai Gen Z yang tak berkenan ni lah. bukan, sebab fikir macam Sebab breakfast dia sedap. yang penting breakfast tu sedap. Red flag sebesar-besar tidak dia ignore je. Yang aku tak berkenan pasal korang ni lah perangai je ni. Red flag tahu. Positif. Yelah, Tapi kan
I rasa sebenarnya orang yang dekat hotel tu kan dah baik dengan you kan. Aku rasa dia sahaja dia bagi. I Sebab rasa memang I ada contact je dengan orang I rasa dia bagi. Terus tapi diorang punya hotel, I tak tahu kenapa hotel diorang punya culture dekat sana, memang diorang akan WhatsApp you. Yes, memang betul. culture tu. I tak tahu kenapa. Macam dekat Malaysia tak ada tak? Tak Tak ada. ada kan? Dekat Jakarta I perasan diorang akan WhatsApp you, tanya how's the room apa semua. Aku macam very hebat. Okay, betul? Still tak tukar bilik. Still tak tukar bilik. Akulah Tak tukar dia ni. bilik. Memang seminggu masa Haze datang Jakarta tu, memang duduk lagi bilik tu. Seminggu. Selagi dia Seminggu. tak kangkang atas muka, lagi itu dia tak tukar bilik. Yang penting penting breakfast breakfast dia sedap. Sebab fikir macam ni lah. Sebab Bodoh macam lah. aduh, kan company dah bayar. Kita pula macam company punya masalah lah. yelah, tapi kita macam aduh, macam mana nak Sekali tukar-tukar lagi, lagi. ada pilihan tukar bilik kan? Tak, cerita macam ni. Kalau dah sampai memudaratkan diri kau, dah kenapa nak pasal duit company? Shay mesti Tak, jenis yang kalau pergi kedai makan, dia makanan dia salah sampai, tak apalah, biar It's je lah okay, air it's tu. okay, it's okay. Betul. People pleaser pula. Sebab dia tak nak susahkan, and dia introvert kan. Lantak lah, aku dah tunggu lama. Kau Dia kalau salah pula bagi. kalau dalam personality diri, kita bagi dia adalah melankolai. Inilah melankolai. Yang penting breakfast dia sedap. Stresnya lah aku dengar masalahnya. Okay, dah seminggu. Seminggu tu itu yang paling teruk. Itu lah. Tapi lepas pada tu pun bila kita mandi kan beruap. Betul. Ya, Okay. betul. Air panas. Okey, air panas kan. Kan kita mandi kan dia boleh menghadap cermin yang tu sebab walaupun ada beruap ni kan. Aha. And then kita rasa macam dia pula ada orang bergigi kat situ ke apa yang duduk kat situ. Tapi tak nampak sebab beruap. Bila aku intai, Tak tak ada. ada. So duduk kat sini Dia macam, main ada cak-cak lah. Tak ada. So macam lantak kau lah. Aku dah lambat aku nak kerja. Kerja aku lagi stres daripada stres dengan kau. Faham. Tapi just nak bagi tahu dekat Sil lah kan. You tahu kan boleh tukar bilik. Tahu. Tahu kan malah. Tahu. Tapi macam Boleh je kau tukar bilik sambil duduk kat hotel tu sebab breakfast dia sedap. Faham kan? Aku faham je lah. I dah tak rasa cerita ni cerita hantu. Dia macam masalah karakter tu. Masalah karakter dia. Aku tak pernah tengok he stress dengan cerita hantu. Dia cuma stres dengan cerita hantu daripada Gen Z. Betul. Kan aku dah cakap lain. Aku dah cakap dah lain. Masalahnya, masalah tu depan muka dia tak nak tukar bilik. Faham tak? Ya. Geram aku. Tapi masa saya pergi kat Jakarta tu kan, Hotel Tugu nama dia. You pernah masuk tak? You pernah pergi tak? Lalu je. Hotel Tugu tu memang you nampak seram tak daripada depan? Daripada depan seram dah. Seram bodoh, seram nak mampus. Aku rasa aku ada footage dia. Rupa-rupanya Hotel Tugu tu memang hotel tu Tugu dan dia adalah hotel koleksi barang-barang antik daripada sebuah keluarga daripada zaman 1920-an. So you masuk dalam tu memang macam niatlah Papa Yam mesti suka benda-benda antik ni. sebab tu dia ni Sebab dia pun antik. rumah dia bergantung sekarang. Padanlah padan muka dia. Hotel tu dia macam mana nak cakap masuk lobby dia dah scary gila ni dengan lampu lilin, kau tahu tak? Macam lampu lilin tu boleh je engkau buat lampu, beli je lampu biasa yang stand biasa Stand, semua tak nak. Oh, tak nak. Dia nak stand yang macam kaki dia diperbuat daripada bronze, atas tu pemegang lilin berwarna Ya merah. Allah. Dia ni tengok ni, dia punya seram ni, hantu pun takut nak duduk tau. Seram betul. Tengok. Depan je pun dah seram. TUGU ke? Hotel TUG. You tengok Hotel Tugu lobby. Lepas tu kita orang duduk kat situ sebab tengah tunggu event next door. Sebab dia orang connected. Pergilah duduk. Oh, hi. We are connected with the establishment next door, but you're waiting here, right? We have another lobby for you to sit there if you want to sit there. Aku macam, okay. Masuk Zas. Apa benda macam agama satu lagi punya Tuhan tanya muka macam singa bersemua tu. Okey lah, fine lah. Tak belah agama orang kan. Aku baca dekat situ Aku baca dekat situ kan, pemberian ini daripada keluarga ini semasa penjajahan Jepun. Mampus. Sebesar-besar. Lepas tu okey, whatever lah. Okey, pandang kiri pula. Kuda. Okey, fine lah kuda. Patung kuda. Okey. Lepas tu dia tulis kat situ kan, if you read closely at the face of the horse, you will be able to read a sacred mantra. Pasal macam, what do you mean? Bodoh. Pergi masuk, pergi dekat. Ya Allah. Baca. Babe, tulisan Sanskrit lama. Dekat muka tu sampailah dekat muka kuda tu jadi berbentuk kuda. Lepas tu maksudnya bila masuk tu, bila dekat tu you baca, memang boleh baca Sanskrit mantra apa semua. Okay. Lepas tu bila pusing, gambar owner punya pakcik, muka dah portrait tu, muka dah jadi smudge macam tu. Gambar ini pernah dicuri dahulu semasa arwah meninggal dunia, kini dah dijumpa balik. Okay lah.
Fine, ada back story, I like. Okay, pergi pusing kat belakang. Gambar wedding moyang diorang. Ya Allah, satu keturunan dia letak situ Gambar wedding moyang diorang, pengantin lelaki dan perempuan, muka tu macam dalam movie dah. Ya. Macam movie. Ya, macam Pengabdi setan. Aku rasa nasib Pengabdi setan I rasa. yang ditutup Nasib semua tak muka nasib tu. baik I rasa I pakai time tu I pakai I punya Ray-Ban Meta. Nanti I bagi insert tu dekat footage. si editor. Zul, I memang record everything. Bapak seram bodoh hotel tu. Aku tak tahu siapa nak duduk dekat situ pun. You pergi tu check in tak check in pun. Bukan duduk kat situ untuk tunggu dekat lobby Tunggu sementara diorang tengah bersedia. Lobby By pun the seram way, dah. Kalau bilik dia tak tahu nak cakap. Seram. Masalahnya mahal. 1,400 dia- satu malam. Dia macam dekat Terengganu. Cuba search. Itu pun mahal tapi seram gila. 1,400 satu malam kepala. Apa Dan nama kalau dia? you pergi Jakarta lagi, Cubalah. no I actually dah lalu kat situ je dah takut dah. No, actually, kalau you masuk dalam hotel tu, dia bagi je you tengok dah masuk dan dia akan ada tour guide. Lepas tu kan, diorang ada macam beberapa meja, tempat dining area. Dining area dia penuh dengan macam, simpan baju lama-lama lah. Lepas tu masuk ini adalah hadiah pemberian daripada itulah, inilah apa benda semua. Semua seram. Semua seram. Semua. Semua barang-barang tu memang nampak seram Setiap kau semua. tengok, kau pegang, seram. Jangan dah pegang. So kalau you pergi sana, you boleh je masuk dekat dalam lobby dia dan dia akan bagi you just cakap je, can I have a look around? Do you have a tour guide? Dia akan bawa. Dia akan cerita. Memang aku takkan pergi dah. Macam masuk museum dia tunjuk. Ni Macam masuk yang museum dia- sebab dia konsep dia lah hotel/museum. Faham. So memang boleh for tour guide. Okay, Jakarta lagi mesti ada kan Jakarta kot. Dekat office. Tapi sorry to staff. To staff, sorry minta maaf awal-awal ni sebelum korang masuk kita orang start operation untuk tempat tu on January. Maksudnya on January this macam year. December macam tu lah, baru ada orang baiki tempat tu, baru ada orang repair lift, semua tu lah tempat office tu. Okay, sebab kita orang sewa office tu dekat bahagian Jakbar, Jakarta Barat. Okay, jadi dia jauh sikit lah. Walaupun aku duduk kat Jaksel, tapi dia dekat Jakarta Barat kan. Pergi naik motor. Kereta. Kita company bayar. Kita guna. Aku nak cepat. Peduli apa aku? Tak apa. Okay. Yang penting jangan ke Breakfast banjir. sedap. Bukan. Masa tu first time. Selama ni just bayar je. Memang kita orang sewa daripada tahun lepas dah. Just bayar je daripada Malaysia. Bayar je lah rent apa semua kan. Bila pergi kat situ, 5 tingkat 3 blok. 5 tingkat 3 blok. And dia very big. Memang besar gila. Kalau apa seorang hal banyak sangat? Sebab bagi orang New Zealand kan, dia rasa macam murah je sewa dekat Indonesia ni compare dengan Malaysia. So dia sewalah terus 3 blok 5 tingkat. Faham. Tukar currency murah. Tukar currency diorang, bagi diorang murah. Jadi bila kita pergi tu rasa macam besar ni. Liftnya rosak, semua ini rosak. Patut murah. Aircon tak ada, apa semua tak ada. Naiklah kita tangga 5 tingkat kan, nak tengok satu bilik satu floor ni. Kalau papaya ni duduk bawah je. Baik kalau papaya dah resign. Ya Allah, aku baru nak sebut Hiz. On the spot aku resign. Dia macam exercise lah waktu tu. Dengan bagnya ada laptopnya Dalam lagi. 3 blok pula nak cover. Tapi 3 blok tu dia dah gabung lah. Maksudnya dia dah gabung tapi besar lah. Bila nak pergi tu nak check dulu corner ni nak buat apa, yang ni nak buat apa semua kan. Sampai je tingkat ketiga. Yang tu seram. Tengah-tengah lah. Baru tingkat 3. Baru tingkat 3 waktu tu. Tingkat 3 rasa macam rasa macam makin gelap ni Okay lah, lepas tu kita lawat dah dulu semua floor, level. Tingkat 4 okey lagi, tingkat 5 pun okey sebab dia macam ada rooftop gitu. So lawa lah, rasa macam cantik ni kalau orang nak buat konten ke nanti yang konten team nak buat estetik lah. Cantik je ni, okey je ni. Okay, turun balik tingkat 3 sebab rasa macam nak kena ubah sikit lah tingkat 3 ni sebab dia macam tak berapa nak kemas. Okay, dia ada bilik-bilik tau. Buka je bilik tu rasa macam ada bau something. Kita ni pula tanyalah member seorang lagi ni. Yang seorang lagi ni, staff seorang lagi ni, dia pula China. Bukan China Malaysia. Bukan China Indonesia. China mainland. Faham. You feel something? No. You smell something? No. Huh? You sure don't smell something? I only smell my sweat right now. I don't smell anything. Jap, siapa yang tanya soalan tu? You. Yang kata no tu dia lah. Okay. Sebab bau tu dah pelik. Bau dia macam bangkai kucing something. Memang teruk lah bau tu. Ada bau benda mati lah. Yes. And then okey lah, tak Jap, apa. kau dapat projek terbekalai ke apa ni? Tak terbekalai sebab sebelah okey je, ada je office sebelah. Ada je, maksudnya dia macam shop lot macam tu. Okey. Tapi blok dia besar. Jadi macam okey je ni, tak ada masalah apa ni. Okey lah. Okey.
Sebab dah tambah 2, so tak takut sangat. Selepas pada tu yang kawan C ni dah balik dah. Dah balik ke negara dia dah. C pula stay lagi kat sini sebab nak kena handle bil air, dia punya PLN bil elektrik semua-semua tu lah. Datanglah office, tengoklah sekali lagi apa lagi nak ambil gambar lah. Kononnya nak buat kan. Lepas dah siap-siap ambil gambar apa semua-semua tu duduk kat bawah, kat level 1. Lepas rasa macam dengar suara echo. Hey. Aisyah Rekno. Ucapkan selamat hari raya dulu. Kemudian rasa macam ni mesti ada orang sebelah je ni. Sebab memang ada orang sebelah. Orang depan pun ada. So rasa macam ni orang tengah hisap rokok ke apa ke orang duduk ni. Hey, tapi makin dekat. Suara tu makin, faham tak? Bila kita bercakap dengan orang, bila jauh dia mungkin macam tu. Tapi bila dekat, rasa kat telinga tu kat telinga. Macam tu? Yes. Bila dah sampai dekat tu, pusing, tak ada apa. Tak apalah. Tapi masa tu bulu roma dah naik ni. Dah mencanak ni rasa macam dengan pakai baju lengan pendek je lagi. Aku tak boleh lah dengan statement tak apalah dia ni. geram kan? Aku geram. Sebab kita fikir kerja waktu tu. Kita fikir macam stresnya kerja, banyaknya kerja, aku nak kena buat ini. Dia lah 3 blok 5 floor. Nak kena buat meja lah, inilah nak kena panggil orang. Kalau melayan tak siap pula kerja lah. Faham. Dia nak kena pasang aircon lah, apalah itulah ini. Jadi macam, tak apalah. Okay. Dah naik bulu roma ni. Berlari nak keluar tu. Ni kat berlari. Berlari tak jalan ni. Tak jalan dah. Berlari je nak keluar tu. Tapi serius, yang ni tak tahu sama ada dia yang buat aku jatuh ke aku yang jatuh sendiri. Okay. Sebab takut ni pasal. Jatuh tu terus bangun tu terus keluar. Lepas tu dah mencungak-cungak keluar tu, lepas tu orang sebelah tu tanya, "Kamu kenapa sih?" Aku enggak apa-apa. Terus order Grab balik hotel. Masa nak balik hotel tu, nak tunggu Grab tu, memang tak tunggu kat situ dah. Sanggup pergi jalan jauh tu sebab takut tu ikut. Yang hehe tadi tu. Yang hehe tadi tu ikut. Bila staff dah masuk apa semua, dia punya vibe tu dah kurang dah lah. Faham. Dah kurang dah. Sebab dah macam meriah. Yes, dah renovate apa semua kan? Dah meriah, dah renovate apa semua. Tapi kalau kat office Malaysia tu, nanti kita cerita pula. Ada office Malaysia. Cikgu, you sekolah harian Sekolah harian menengah. Nak cerita pasal sekolah ke? Ada. Of course lah ada. Takkan tak ada. Sekolah pula kalau dulu orang cakap sekolah lah camp Jepun lah, camp itulah kan. Tapi sekolah ni dia pelik sikit. Sekolah Husni dia dalam kawasan taman tau. So dia punya gate guard house ada satu je. Maknanya kalau dulu mostly sekolah ada at least 2 gate lah. Cikgu masuk, cikgu keluar. Budak masuk, budak keluar kan. Itulah pintu masuk, itulah pintu keluar. So cerita ni kalau kita orang satu sesi je. Maknanya pagi je. Budak balik pukul 2, cikgu balik 2.40. Okay, so lepas pada tu hanya guard dekat sekolah lah. Ada guard ataupun orang office kerani CC, dia akan balik pukul 4. So ada satu hari tu guard punya security dia tukar shift kan. Dia tukar shift pukul 6 pagi dengan 6 petang. So 6 petang tu dalam 6 lebih lah, 6 suku 6 setengah tu dia nak tukar shift. Dia kena clock out tau. So dia kena pergi every block switch on lampu. Okay, pergi switch on lampu. Pukul berapa ni? 6.30? 6.30 petang. Okay. Dia pergilah on lampu ni. Ni perempuan tau, perempuan. Sebab malam si laki. Perempuan kenapa lah dia letak perempuan si malam? Tak. Dia dah habis shift dah. Dia nak habis shift. Perempuan dah habiskan shift. Nak masuk nanti laki. So dia yang perempuan ni pergi on lampu blok ni. Lepas tu tapi ada satu toilet cikgu lah. Toilet cikgu perempuan. Dia punya lampu tu kat dalam tau. Switch lampu kat dalam. So dia tak masuk pun toilet tu. Dia just raba dari pintu. Faham tak? Macam buka pintu dia macam Macam ni lah. nak buka lampu. Dia tengah nak teraba-raba nak cari switch lampu tu, tiba-tiba ada benda pegang tangan dia. Wow. Dia gerak. Ya ni best. And security guard tu dia baru kerja tak sampai 3 bulan, baru lagi. Menjerit lah dia. Dia cakap tangan yang pegang tu sejuk gila tangan tu, and dia boleh rasa kuku dia panjang gila. Yang ni dia cerita kat Hus ke? Dia tak cerita kat Hu, dia cerita kat orang lain. Tapi Hu dengar lah daripada faham. Cikgu-cikgu dah tahulah. Cikgu-cikgu takut nak guna toilet tu. Dia pegang. So dia tak boleh tarik. Bilik guru kan hub segala gosip betul. lah sekolah. Budak balik pukul 2 sampai 2.40 tu cikgu buat apa? Takkan kami buka saja. podcast kami podcast bilik guru. Ya. You should do that. Lepas tu esok semua kena buang. Sudah tunjuk sebab. Tunjuk sebab. So dia pegang tangan, dia tak boleh tarik dia. Maybe dia tak tahu dia nak ni kot. So dia kat sini lah. Dia macam kau tercari-cari kau kan. lembab lah. Sini lah. Lepas tu dia berjaya tarik tangan, dia lari. Dia pergi kat lelaki. Lelaki tu dah lama kerja situ, berbelas-belas tahun. Dia cakap lah, tadi ada benda pegang tangan saya dekat toilet. Dia muda lagi dah 30-an lah. Lepas tu guard tu macam late 40. Dia cakap, biasa toilet tu. Dia cakap apa? Saya pernah, dia boleh cakap on the spot. Saya pernah dengar orang mandi pukul 8 malam. Saya pergi check tak ada orang dalam tu. Siapa nak mandi kat toilet sekolah pukul 8 malam? Dan kenapa kau pergi check?
Sebab dia berani sebab dia Sebab ada guard tu kan kerja Sebab dia dia. You tak layak bersuara Macam berani kalah aku Ada. You paling tak layak bersuara. At least kita tak apalah. Rela je. Apa yang ini? Siap check lagi ni. Tadi kalau kita duduk seorang pun, kalau kita dengar something dekat rumah, kita check tak? Babe, minta maaf cakap. Saya check kan? Kita check sebab kita tak tahu perompak ke. Betul. Lepas tu Tak, kan bila dan itu kan kerja dia. Itu pun kerja dia. Dia pula dengar macam bil air. Nanti bil Tak, air tu. ini perangai milenial. Tu kerja dia. Buatlah. Okay. ya. Dia check kering, tak ada orang pun. Toilet tu memang something lah. Macam kita kan, macam contoh, I tak tahulah you. I kalau dengar naik, lepas tu dah turun kan. Bodohnya aku naik. Kenapa Aku tahu tau. Kalau kita tengok movie, kita cakap kenapa lah dia bodoh pergi. lah. Tapi reality kita buat. Kita buat. Kita akan buat macam tu. Dia kalau macam orang do things unsuspiciously. Like for example kan, kalau diorang semua contohnya balik raya kan, benda semua kan, tak ada orang dekat studio ni kan. Lepas tu satu hari aku datang nak ambil barang. Lepas tu dengar macam contoh bunyi air yang orang tengah shower dekat atas benda semua tu. Aku takut lah kadang bil air aku betul lah. melambat. You akan pergi check. lah. Of course kau pergi Buka-buka. check. Buka-buka tak ada apa benda pun semua. Turun tu lah macam-macam. Sial lah. Ya, dia jadi macam tu. Bila turun kau tak sedar, bila waktu turun tu yang sial tu. Faham, Kena faham. amalkan prinsip tak apalah. Tak apalah. Bayar je lah bil air tu. Biarlah. Biar je. Biar je. Guys, minggu depan kita pindah studio. Terus. Sebab studio kita orang sebelum ni ada 3 ekor pontianak. Yang sebelum ni yang dalam 3 set bukan sebelum 1, ni. 3. 3. Sebab I kalau nak achieve high achiever. Minta maaf. Kalau I tak nak seekor nak 3. Dia tak main satu-satu. Tak, Ini tak. bukan level tak apalah. Memang Dia lagi dahsyat. dahsyat. Sebab bukan dia dia kena. tidur situ. Bukan dia kena. Staff-staff yang duduk situ. Kalau Gen Z dia akan marah. Kalau Kenapa? tiga tak bayar bil, kita bayar seorang pula. Dia akan ungkit begitu, babe. Nasib baik aku yang bayarkan, mungkin akan ukit. Cerita dia sebab sebelum ni 3 ekor, tapi sebelum ni macam, tapi sebenarnya pindah tu pun sebab landlord punya isu dan sebagainya. So hantu tu tak ada apa sangat pun. Hantu je. Tak ada apa tu. 3 ekor tu siapa Yelah, yang nampak? tapi bukan H yang kena. Tu yang kena. 3 ekor tu, tolong explain. Okay, actually masa tu ada seorang staff ni yang duduk situ. So dia lah yang paling banyak kena kacau sebab bukan staff ni diorang. Diorang dah lama duduk tak kena kacau. Mestilah dah berhenti kan. Tapi 3 ekor kan. tapi staff tu macam kena kacau. I macam faham je kenapa dia kena kacau. Sebab dia baru dan dia yang paling timid. Maksudnya dia yang paling, orang kata lemah semangat kot, tak silap. So macam Tapi kalau aku hantu, aku pun kacau dia. Macam tu lah. betul. Lelaki. Lelaki. So macam bila dia kena kacau tu, I pun macam okay. Sebab pernah je dengar daripada diorang. Tapi diorang macam tak ambil serius pun. Mungkin diorang tak apalah. Yes. Tak apalah. Tak apalah. Pernah je macam editing ke apa semua, orang ketuk daripada tingkat luar, sedangkan tingkat 15 macam tu. Oh. Ada je. Rupanya jual karipap carbonara. Lepas tu Ini macam cerita asrama ni. betul. Lepas tu I minta tolong ex-student I untuk tengokkan. Dia kata macam but actually sebenarnya kat situ banyak je dia cakap. Tapi yang dekat specifically lorong diorang ni, blok diorang ni, memang kawasan rumah diorang tu memang ada 3 ekor. 3 pontianak. Lalu dia macam lalu, tapi because of diorang ni macam enable, dah masuk rumah dah. Siapa enable? Masuk enable? Kan kita cerita hantu dalam tu. Oh ya, Kita orang lah yang enable. Tak dalam kepala aku kan Punca, siapa macam punca. siapa Izzat Kaiman jadi enabler. Diorang Tak. buat apa dalam studio tu? Sebab bila- lupa aku cerita hantu dalam tu. Okay. So bila dia kata macam kita bercerita hantu, kita macam yang kambing dia lah. Macam tu lah. Aku lupa punca dia aku. Okay. Oh, dia borak pasal kawan kita. Dia tak borak pasal kita. Hari ini dia borak pasal kita. Jom kita dengar. Jom kita dengar. Tapi jauh sikit lah dah pindah. Aduh, tapi takkanlah cerita hantu sekolah itu aja tak ada ke askar Jepun berkawat. Kalau tadi tu guard kan, ini yang host sendiri kena. Ni cerita ni orang selalu cakap macam bulan puasa tak ada hantu. Tapi benda ni terjadi bulan puasa baru ni. Tapi orang yang hijab mata terbuka, dia kata bulan puasa ada je. By the way, yang diikat adalah iblis dan syaitan. Ya. Jin tidak. Jin tidak. Dan yang dibela manusia tidak. SAKA. Semua. Apa saja yang dibela manusia. Hantu raya, toyol, apa saja yang dibela manusia tidak diikat. Oh, so maksudnya orang yang macam sakit tu tak adalah. Kalau tidak, bahasa bulan puasa je sihat je lah. Mangsa kan? Ya. Tak. Jin syaitan host iblis fikir tu sahaja. dulu sebab tak takut. Kita Sama. bulan puasa kita pergi berani. Bila ada bagi tahu ni, kita semua boleh takut balik lah. Itulah tu. Aduh. Siapa yang bagi tahu Tak apalah, tak apa. Okay, ni berlaku bulan puasa. Okay, ni berlaku dalam bengkel. Lupa nak cakap. Hu bukan ajar biologi dengan PJ je. Kemahiran hidup ke? Salah. Tengok terlalu milenial dia sebut Sabar. kemahiran hidup. Tak Tak ni, wujud dah kemahiran hidup. Robotik teknologi. Salah. Bukan. RBT. Reka bentuk teknologi. Correct.
Yes, dah tak ada kamera hidup. Apa benda ni? Dia macam kamera hidup tapi more kepada teknologi lah. Tapi ada je bengkel-bengkel gergaji semua tu ada lah. Kejap nak betulkan Haze. Minta maaf tau. I have to babe. Kamera hidup kan dulu buat bekas pensil pakai kayu apa semua kan. Zaman sekarang mana ada babe. Semua teknologi. Betul. So Mesin je semua. Zaman aku dulu main lah pewter tu. Ya. Patri-patri tu. Dan zaman sekarang Pewter you ingat berfungsi lagi ke benda tu? Tak ada So lah. korang buat apa teknologi? Dia orang menjahit. Mengajar menjahit. Lepas tu ajar Macam macam ERT. buat epoxy. Oh, epoxy. Macam tu lah. Betul dalam bengkel tu memang orang tak nak duduk. Cikgu-cikgu pun tak nak duduk. Sebab dia pernah tutup 3 tahun. Bengkel tu dah tutup 3 tahun. And bila host masuk, dia kata, dah buka host gunalah bengkel tu. Kenapa orang lain tak guna, dia suruh aku Something lah. Tapi gunalah juga. Okay, dalam kelas ni, satu kelas ada 40 orang. Tapi untuk subjek RWT ni dia akan split kepada 2. Seorang cikgu perempuan, seorang cikgu lelaki juga. So dalam kelas tu ada lebih kurang 20 orang. Tapi waktu tu yang hadir 12 orang saja. Dah nampak dah faham? Kita ada duduk budak-budak duduk kat sana. Sebelah orang ada seorang budak ni. Host panggil dia ada attachment issue. Dia semua nak duduk dengan cikgu. Cikgu kan I sit beside you duduklah asalkan kau buat kerja. Faham tak? Duduklah. Duduk Kan meja. kantor student Cina. Betul. Terbiasa. Memang sudah semua Chinese. Chinese dan Indian. Lepas tu dah ngajar. Dia kalau 2 jam kan. 2 masa. Setengah jam mengajar. Setengah jam dia orang akan buat latihan. Ni waktu buat latihan. Okay. Yang sebelah orang tu dah duduk kat sana menghadap host lah cikgu kan. Lepas tu sebelah kan ada seorang budak dia duduk. Dia macam ni. Dia duduk sebelah ni. Dia buat kerja dia. Lepas tu tengah-tengah buat kerja. Ada seorang budak ni, dia betul-betul depan ni dia cakap. Dia tengok host kan. Dia buat macam ni. Teacher, behind you. Dia tunjuk host. Behind you. Kita macam apa kan? Pusing belakang. Belakang ni ada store. Ada satu pintu. Betul-betul belakang budak yang nak duduk sebelah cikgu ni. Lepas tu, budak ni pun pusing. Bila dia pusing, ada satu pintu tu. Pintu tu terbuka. Okay, pintu tu store. Tapi budak tak tahu. Budak ingat tu bilik ada cikgu lain. Dia orang ingat ada cikgu. Tak ada pun. Cikgu takkan duduk bilik tu. Dia orang takkan duduk bilik tu. So, pintu tu terbuka. Budak dah takut. Tak ada apa. Kita kan kena berani. Macam tadilah Izzati. Kita pun dah takut sebenarnya. Tapi sebabkan tu, takkan nak buat takut depan budak. Okay, Izzati kat sini maksudnya anxiety tau. Okay. Kita pun cuak sikit macam, kenapa pintu terbuka? Okay, nak sedapkan hati, angin lah. Tak apalah. Tak apalah, angin je kot. Tapi you kena tak apalah. Takkan nak tukar sekolah. Betul lah. Takkan nak lari tinggal budak. Betul. Kalau ikut hati nak lari je, bye. Kau jagalah. Lepas tu macam, nothing lah. Betul, nak tutup pintu. Tak bangun pun, just pintu macam ni je. Nak tutup macam ni. Nak tutup. Waktu nak tutup tu, pintu tu kan ada handle yang macam tu kan. Handle tu, pak, depan kita orang. Budak semua nampak, especially budak ni. Dia Terus lah depan dia kot. Dia yang terkejut, dia bangun berdiri dia sampai mencarut. What the teacher? Kus pun terkejut. Yalah. Apa benda? Siapa yang pegang? Memang tak ada orang. Memang tak ada orang dalam tu. Pemegang tu macam tu. Dia macam macam Maksudnya ada orang pulas benda tu. Pulas. Tapi memang tak ada orang kat situ. So dia terus bangun berdiri. Semua dah takut. Okay, tak apalah. Waktu tu macam dia nak habis kelas kan. Okay, tutup pintu tu. Okay, thank you kelas. Semua dah nak balik kan. Kan dia orang nak kalut nak keluar kan. Wait for teacher. Help me to switch off the fan. Chill out the light. Padahal teacher pun takut. Wait, you. Chair. Cakap ada kursi. Put it back. Padahal kita nak suruh dia tunggu kita. Kita pun dah begini kan. Dengan buku-buku. Wait memang tinggal lah bengkel tu. Dah tak pakai sekarang. Tak pakai. Sekali tu je. Dah sekali pun dah kena. You tak ada pergi bilik guru dan buat podcast kat situ? Dan Ada. tanya apa tu? Waktu tu lah dia cakap host yang senior sikit lah. Senior sikit cakap sebab tu lah bengkel tu dah ditutup 3 tahun. Dia baru buka. Dia buat bagi cantik. Dia cat baru, meja baru. So nampak cantik tapi still seram. Faham tak? Sebab orang tak guna. And dia belakang sekali. Bengkel memang belakang sekali. Belakang sekali. Bengkel memang belakang sekali. And kalau macam kalau kita dulu ada belakang bengkel mesti ada cikgu nak isap rokok ke apa. Yes, Tak ada. yes. Cikgu pun takut nak pergi situ. Faham. Sebab ada satu kes belakang tu ada pokok pisang. Ini kes sebelum kenapa bengkel tu ditutup. Ini I dengar pada cikgu sini sebab I tak masuk waktu tu kan. Dia cakap ada satu cikgu ni rumah dia dekat. Dia suka tanam pokok pisang kat kita pasti ada cikgu yang suka tanam pokok kat sekolah kan. Dia ada seorang kat sini. Lepas tu kalau student buat terpijak pun semua dia mengamuk kat Dia marah. perhimpunan. Betul. Siapa yang curi nanas saya ni? Betul. Faham. Ni betul lah. Budak curi nanas tak masak lagi dia dah cabut. Bodoh lah. Dia nak waktu tu dalam pukul 6 petang dia pergi, dia panggil lah lagi seorang cikgu tapi cikgu tu datang lambat. Dia tengahlah tebang pokok pisang. So cikgu ni datang. Yang cikgu yang kedua ni dia tengah tebang pokok pisang. Cikgu ni datang, tengok dia macam terkejut. Atas motor ni, U-turn balik rumah. Balik. Dia macam kenapa dia ni datang terus balik tak cakap apa hi pun tak. Esok tu dia cerita. Kenapa kau balik semua? Kau datang tapi kau balik. Tahu tak apa yang dia nampak? Dekat pokok pisang tu, dia nampak cikgu yang tengah potong pokok pisang tu ada 2 orang. Seorang tengah tebang pokok, seorang tengah pegang pokok. Orang yang sama. Ush. Macam apa cakap apa? Macam
Korean. Bukan Korean yang sama tu. Yalah. Korean kan. Korean. Dia nampak tu. Terus member tu pusing U-turn punya motor belah terus. Tinggal cikgu tu. Dekat situ. And since that potong pokok tu dah buang semua. Bengkel tu pun dah macam-macam kena kacau dia cakap. Oh, tu sarang dia kot. Tempat dia. Jom paranormal situ lah. Dah kenapa Pokok pula? pisang kan kau cakap sarang. Ya. pokok pisang. Kenapa Dia suka jantung pisang kot. Lah pula. Kan dia minum Tapi air pokok daripada jantung pisang pisang. tu, pokok pisang tu kalau ikutkan macam ada ritual tau. Macamnya cara-cara nak keluarkan Tapi- perempuan cantik. Hah? Ha. Tapi setiap kali cerita tiba pula perempuan cantik pula. Ya, ada ritual dia. Perempuan pokok pisang. Tak dia, tapi setiap kali I dengar daripada jiran ke kawan rapat Mesti ke, pokok dan pisang. semua bangsa tau. Semua bangsa melibatkan pokok pisang. Dia tak pernah libat ke pokok serai ke apa kan? Serai ada. Serai pun ada? Serai ada. Pula Serai dah. ada. Satu tom yum ke? Serai ada. Tak, serai. Banyak je Serai lagu. memang ada. Serai confirm ada. Tapi Apa cerita you? Sebab serai ni, okey, ada ni cerita kat kampung lah. Okey. Ada Pokok satu pokok serai ni kan, pokok serai kan dia macam kalau dia tumbuh banyak macam tu kan. Rimbun. Dia banyak Okey, macam tu kan. Dia tak ha. adalah tumbuh macam cantik ke macam ni, tak adalah kan. Okey. Pokok serai ni memang benda tu suka duduk situ. Kalau cuba buang, nanti kau yang kena. Dia marah. Oh, pokok serai Pula dah macam-macam pokok. Pokok dia elak. Lepas Tapi ni, banyak je pokok-pokok yang memang tempat dia macam pokok ketapang, pokok-pokok besar. Pokok Tempat dia besar. bertenggek lah. Kan I pernah kena yang kuntilanak tu. Oh, Itu daripada okey, pokok faham. ketapang. Ni nak tanya Bapak Yen. Ada perbezaan ke kuntilanak and pontianak? Okay. Ataupun sama? Tak sama. I tahu pun because of lepas student I tu tolong. Cerita, I kena masa tu. Lepas tu dia tanya I, setahu tak kuntilanak tu bentuk macam mana? Betul cakap, tak sama macam pontianak ke? Tak sama. Pontianak kan perempuan yang macam like Baju putih. rambut panjang semua. Okay. Kuntilanak ni, senang cerita. Korang pernah tengok cerita ni tak? Charlie and the Chocolate Factory. Okay. Tahu tak umpas-lumpas? Tahu tak umpas-lumpas yang salah makan lepas tu rambut dia panjang tu? Ada satu coklat dia makan, tiba rambut dia panjang. Tu. Oh, buruk lah. Dia pendek tapi rambut dia memang panjang. Umpas dia macam umpas-lumpas tu. Masa tu I kena dalam kereta dia ikut. So letak dia diri dekat seat kereta tapi rambut dia memang sampai bawah. Itulah kuntilanak. Kuntilanak. Satu lagi apa tadi? Pontianak. Oh, Ponti adalah kakak lah. Pontianak kakak mati beranak sulung. Pontianak adalah perempuan yang mati beranak sulung. Maksudnya lahir anak pertama dia. Ayah anak pertama dan dia meninggal ketika bersalin. Itulah punca dia menjadi Pontianak. Kesian tau. Tapi dia bukan syahid ke? Exactly. Yelah. Kalau mati bersalin kau syahid. Tapi I don't know what behind the story. Tapi maksud Pontianak tu perempuan mati beranak lah. Pontianak. Okay. Indonesia kan suka pendek-pendek. Warkop. Warkop tu apa? Warung kopi. Oh ya. Mokondo tahu. JPP. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mokondo. Apa tu? Modal kontol doang. Dia kalau saya bagi macam tu lah. Faham. Millennial. Perangai millennial. Faham. Tahu tak maksudnya apa? Maksudnya jantan tak guna. Maksudnya kau ni modal kontol. Modal kontol saja. Faham. Modal kontol I doang. belajar masa kat UTM dulu. Waria. Waria tu wanita pria. Wanita pria. Apa lagi Jentayu. Apa Jantan Ayu. Bodoh lah. Itu semua asal kau punya reference semua pondan-pondan tu. Tu kamu aku belajar kat UTM. Kamu macam mana? Itu jadi ingat. Itu yang paling ingat. Semua yang melibatkan pondan. Semua balpok. pondan. At least aku adalah jantan aku. Mokondo. Kau tahu tak siapa yang ajar Siapa? aku? Syah Zakaria. La ilaha Dia ajar aku yang bukan-bukan. Shout out to Shazan. Okay. Ke you simpan lah dia paling maksimum seram? Tak ada. Dah habis dah. Dah habis dah. Tak ke kau takut kena judge? Itu risau juga tu. Tak apalah. Risau juga tu. Tak apalah. You? Macam Hus sendiri dia macam diri sini tak banyak sangat. Takat kena tumpang kereta, biar orang yang selalu kena macam klise. Biasalah. Bagi lampu cakap lantak dia lah dah tumpang, dah tak bayar minyak kan. Betul. Wajar betul. Dia berat waktu dia tumpang, kita tak boleh tekan laju. Waktu dia tumpang. Hez pernah kena? I pernah kena? Tak. I pernah tengah. Kita jadi berat kan? Berat. Dia macam kalau kereta dia bawa 1, 2, 1, 3, tiba-tiba nak 80 pun. Betul. Mengaum lah tu. Yang tiba kau mengaum. Kenapa? Betul. Hiz pernah kena yang ni macam tengah drive, lepas tu yang sebelah tu kawan Hiz yang boleh nampak tu dah macam jerit. Bukanlah dia macam Hiz laju sikit. Oh, macam nama dia Syapa.
Bukan. Oh bukan. Oh lain. Orang lain. Aku kan sentiasa dijodohkan Betul. orang bodoh macam ni. Orang yang boleh nampak, Orang boleh dengar. nampak, boleh dengar, boleh rasa, boleh apa semualah. Okey, lepas tu Haze laju sikit. Aku dah macam diamlah bodoh. Aku dah tahulah bila cakap macam tu mesti ada benda. So lajulah tapi memang berat. Macam dia cakap tu berat. Dia macam satu tayar je berat. Semua tekan. Okey, dah masuk highway. Cakap lah, okay, kau nampak apa tadi? Ada benda berbulu besar putih macam Yeti. Oh ya tahu. Mengejar dekat side mirror. Dia nak Kejar naik kereta kereta lah. Dia nak kejar kereta. Dia nak naik kereta. So tapi pada masa yang sama I rasa kereta tu berat. Dia tayar dia. Kalau Kejap. berbulu HR. Hantu raya. Bukan Tapi hitam. Hantu raya hitam. Oh hitam yang berbulu apa? Berbulu hitam hantu raya. Kalau putih I'm not sure. So apa-apa je Snorlax. lah kan. Hantu raya yang Snorlax. Albino. mungkin. It could be anything kan. Tak Kejap, kisah I nak benda pun. tanya. Okay, perspektif. Okay, kan macam orang yang boleh nampak, dia nampak benda tu. Macam mana dengan orang yang contohlah satu kereta 4 orang, 4 tak boleh nampak. Kenapa dia tak ada pun mengalami like macam kena kejar benda tu? You faham tak? Siapa cakap tak ada? Ada je aku Ada rasa. je. Ada je aku rasa. Cumanya kita benda tu jarang. So, orang cakap kalau benda tu nak tunjukkan diri dia perlukan energi yang sangat banyak. So kalau orang yang senang nampak, dia senang je nak tunjuk. Tapi kalau orang yang tak boleh nampak, dia perlukan energi yang sangat banyak untuk dia tunjukkan dekat kita. And usually dia akan shape shifter. Dia akan bentukkan jadi benda yang kita takut. Dan apatah lagi nak tunjuk kepada 4 orang kan penat. Betul. Betul juga. 4 orang yang main-main. Maximum dia 2 je cukup. Lepas tu Ira selalu nampak. Ya. And lagi satu dia selalu bertukar bentuk yang kita takut. Contoh kenapa dia tak jadi macam hantu orang putih, tiba-tiba jadi Dracula ke apa, sebab kita tak takut. Dia jadi Ponti sebab benda tu kita takut. Ada satu soalan daripada Sandy dalam episod sebelum. Logik okay. Dalam episod sebelum ni kan dia kata kenapalah hantu-hantu ni tak nak tunjuk diri dia yang Cantik. ke elok ke apa benda ke. Actually waktu salah satu kawan I punya rawatan, macam mana I cakap kawan I semua mistik ya. Yes, mistik kecuali aku. Dia kata macam ada sebab kenapa, sebab dia nak membuat kau lupa kepada Tuhan dan kau buat kau less takut kepada Tuhan, more takut kepada dia. Dan pada masa sama juga kan Ustaz kata sebenarnya benda tu takut dengan kita. Jadi sebabkan dia takut dengan kita lah, dia nak jadikan diri dia buruk supaya kita lah takut. Dan janji diorang kat lah tu menyesatkan anak-anak Adam kan. So kalau diorang berjaya buat macam tu dan kita obses dengan diorang, which by the way orang Malaysia tengah obses pun, segala benda kau nak tahyul. Tadi aku baru je baca sejarah lama tentang sejadah yang duduk antara 2 orang. Oh yeah. Zaman dulu. Satu kampung mata pusing. Siapa-siapa yang susun tak? So, kan kita budaya kita suka benda tu, rasa terhibur dengan benda tu, tapi to a certain level dah obsessed. Which by the way itulah sebenarnya pendidikan yang bila kita bawa cerita seram kat you all, tak payah takut sangat, kau relax. Macam dia ni. Tapi dia punya relax ni annoying pula. Breakfast dia sedap. Janji breakfast tu sedap. Itu penting. Thank you so much Tahus guys. Thank you. Bersama dengan kita orang. Okay, Papa Yen ada apa-apa tak tambah ke apa? Semoga kita semua tak syikin. Betul. Jemput lah. Padahal dia ni hampir nak syikin Tadi saya teringat Haze cakap satu benda tau. Apa? Kan kolej dulu macam biasa kalau ada budak perempuan kena rasuk kan ramai-ramai kena rasuk yang cerita Mass dia hysteria. jatuh tiba-tiba tudung dia betulkan tu kan. Padahal kena rasuk. On the same day ada budak perempuan kena rasuk. Dia cakap tu lah, aku akan sesatkan anak Adam. Lepas tu ada kawan buat lawak, tapi aku bukan anak Adam, aku anak Yusuf. Sudah. Hantu dia macam Gen Z kan hantu macam wajar. Annoyed. Hantu pun annoyed. Hantu pun sikit hati. Hantu pun annoyed. Hantu pun dia tak ada energi nak kacau. Penat kan? Okay, terima kasih kerana menonton T Podcast bersama saya Suara Muzik. Dan saya Papa Yen. Dan juga terima kasih kepada Say dan juga host kerana berada di sini daripada kami. Membancu teh. Membawa teh dan menumpahkan teh.